Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat apam Jepun berinti jam mulberry. Mula-mula panaskan margarin. Dan sediakan bahan-bahan yang lain, tepung, gula, moripan, telur, susu cair dan serta cawan air. Lepas tu tepung gandum. Kita campurkan semua bahan. Lepas tu gaulkan rata-rata. Esen vanila pun ada, tadi lupa pula. Kita masukkan dalam satu besin macam ni. Lepas tu kita kacau lah, bagi dia sebati. Last kali tu baru masukkan margarin yang kita panaskan tadi, yang kita cairkan. Gaul sebati. Lepas tu masuk dalam bekas, peram dalam masa 1 jam. Lepas tu barulah boleh guna. Dia dah naik, dah kembang. Macam ni dia dah kembang ni, dah baru boleh guna. Ni inti mulberry yang saya buat sendiri. Berbuah banyak pokok yang kat rumah ni. Jadi kita buatkan jam mulberry. Kuali dah panas, boleh masuk ke adunan. Lepas tu masukkan, jangan penuh-penuh sangat. Lepas tu baru letak inti, letak jam mulberry ni. Lepas tu atas dia nanti kita letakkan adunan sikit lagi, tutup dekat jam tu. Buatlah sampai adunan habis. Macam ni. Last tu kita tutupkan lah, letak adunan tu atas dia. Bila dah siap, dah sedikit perang, kita terbalikkan lah dia. Kuih ni orang panggil apam Jepun. Tapi tak tahulah, selalu kita panggil pun apam je lah, apam inti. Dalam dia boleh lah kalau nak bubur coklat ke, inti kacang ke, jam nanas ke. Hari tu saya ada buat video yang dah lama dah, saya ada buat inti nanas. Okey, tu saja video untuk hari ni. Bye.